Farhash Saman Rafizi. Dua bekas pegawai PMX akan berhadapan di Mahkamah Sivil. Ahli perniagaan Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak memfailkan saman fitnah terhadap bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung dua video di media sosial. Video pertama dimuat naik pada 25 Julai manakala video kedua disiarkan pada 20 Ogos lalu di TikTok dan di YouTube. Video-video ini didakwa mengatakan yang Bumi Suria Sendian Berhad milik Farhash memperolehi lesen perlombongan arang batu di Sabah dan mengaitkan Farhash dengan insiden serangan jarum terhadap anak Rafizi berdasarkan dakwaan daripada seorang individu yang digelar pemberi maklumat. Plaintiff menuntut ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit selain ganti rugi teruk, teladan, punitif serta kos guaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said memberitahu Dewan Rakyat semalam yang kerajaan telah menutup kes terhadap Farhash selepas siasatan SPRM. Ini memberi lebih banyak peluru kepada kes saman Farhash terhadap Rafizi. Pada masa ini, Rafizi sibuk dengan pembukaan kedai barangan Fleximart dan kedai makanan Kesum yang bakal dibuka pada 1 dan 8 November. Harap untung tinggi Rafizi dapat daripada dua kedai ini untuk menanggung kos peguam dan denda kalau kalah kes mahkamah ini.